Buat apa dah? Oi, lambat dah weh. Oi, berapa kilo ni? 11 kilo. Boleh jadi ni lah soda ni. Bismillah. Tujuh sembilan satu. Salah pula. Cik baik. Salah kedai lah kalau aku dah hantar. Dia letak benda ni betul, tapi dekat makanan yang satu lagi. Bukan tak nak check, tapi kita nak cepat. Patutnya dia lagi kena alert lah daripada kita. Macam aku kalau teringat aku check, kalau tak teringat aku angkat, aku tengok nombor order, maknanya betul lah. 11 kilo RM8 lebih. Salah jalan pula. Maksud baik ada jalan keluar. Jangan tidur kat sini ya, bahaya. Buat apa dah? Oi, lambat dah weh. Aku rasa macam boleh shortcut. Ikut. Mesti ada jalan potong. Aku cakap dah, mesti ada jalan potong. Mana pula ni nak kena mencari pula. Mana customer ni tak angkat call pula. Hello? Saya dah sampai tapi saya tak jumpa rumah lah. Depan ada kereta Mazda. Kereta Mazda? Terus lagi lah? 62. Terusnya. Oh ya Allah, terkejut aku. Oi. Okey. Oi, sekarang aku kena pergi kerja dah ni. Lambat lah.